lain penyakit, lain pula penawarnya. Kenapa? Kalau masalah bahasa Inggeris, kenapa nak salahkan bahasa Melayu? Adakah sebab bahasa Melayu kita tak pandai bahasa Inggeris? Kalau dari malaikat dari langit turun mengajar pun, kalau kita tak nak belajar, sampai bila pun kita tak akan belajar? Bagi saya mudah saja. Kalau masalahnya bahasa Inggeris, mantapkan bahasa Inggeris, perkasakan bahasa Inggeris. Adakah sebab bahasa Melayu, bahasa Inggeris terjejas kedudukannya? Ya, martabat darjat daulat bahasa hanya boleh ditentukan oleh penuturnya sendiri. Darjat bahasa Melayu hanya boleh diangkat oleh penutur bangsanya sendiri. Kalau kita sendiri tak bangga bercakap bahasa Melayu, kalau kita sendiri tak mampu bercakap bahasa Melayu dengan baik, kalau kita sendiri mengelaskan bahasa Melayu sebagai bahasa kelas kedua, bahasa Melayu tidak akan ke mana pun sampai bila-bila. Kononnya nak martabatkan, tapi tak juga martabatkan. Tapi macam nak menghapuskan, perkara 152 masih ada. Jadi apa sebenarnya kita nak buat? Tolak ke sana, tolak ke sini, akhirnya gantung tidak bertali lah. Itu maksudnya, tarik pun tak sampai ke langit, lepas pun tak sampai ke bumi, terkapai-kapai. Tak ada orang boleh bantu kecuali kita sebagai rakyat Malaysia.